hanya di Radio Operation berada di Pusat Latihan Kelang. Hai Puan, boleh perkenalkan diri? Hai, Assalamualaikum. Saya Sharifah Nur Syafiqah, merupakan pemilik Queen Heaven Event Hall di Kelang. Apa bisnes yang dijalankan di sini? Di sini kami menjalankan aktiviti seperti majlis perkahwinan, majlis pertunangan, majlis convocation, hari jadi dan pelbagai jenis aktiviti kita boleh jalankan di sini. Contohnya seperti pihak-pihak syarikat, kita nak buat gathering, kita nak buat perjumpaan pun boleh juga kita buat di sini. Cuba cerita sikit tentang bisnes Puan. Okey, bisnes di sini iaitu Queen Heaven Event Hall. Kami menjalankan seperti contoh package yang kita ada package Dewan Makan, Dewan Event Hall ni berserta dengan decoration yang lengkap, pelamin yang cantik dan pelbagai sudut-sudut decoration kita sediakan. Dan kita juga ada sediakan fotografer, kita ada sediakan makan menu-menu yang menarik dekat sini, makanan yang sedap-sedap dan pelbagai jenis package yang kita ada seperti baju pengantin, semua adalah all in one. MC, DJ, semua kita includekan dalam bisnes ini. Cuba cerita dekat mana pusat latihan Puan? Okey, pusat latihan ini berada di tengah-tengah Bandar Kelang, berdekatan dengan Istana Alam Shah Kelang, berdekatan dengan Komuter Kelang, berdekatan dengan area Masjid India Kelang. Search sahaja map Prima Kelang Avenue. Search Prima Kelang Avenue dan cari kita berada di basement LG3 Queen Heaven Event Hall. Boleh bagi tahu waktu operasi pusat latihan Puan? Okey, waktu operasi kita bermula daripada 10 pagi hingga 10 malam setiap hari. Apa yang menarik di kawasan Puan? Yang menarik di kawasan ni, kita ada pusat-pusat membeli belah yang berdekatan. Macam mana tadi saya bagi tahu kan, berdekatan dengan Istana Alam Shah Kelang, boleh buat lawatan dekat sana. Ada komuter Kelang, transportation yang dekat. Jadinya boleh jalan kaki je ke sini. Ada KTM Kelang kan. Lepas tu berada di tengah-tengah Bandar Kelang, ada bus station. So senang untuk datang di sini. Dan tempat-tempat membeli belah pun banyak. Tempat makan pun kat sini memang banyak sangat-sangat. Memang menarik dekat sini. Bagaimana nak daftar untuk belajar di sini? Nak daftar di sini mudah saja. Hanya bawa resume anda dan kami akan interview anda. Jika anda berkelayakan, berpotensi tinggi, kami akan hubungi anda dengan segera. Apa rancangan Puan selepas ini? Rancangan selepas ini, kami akan pastikan kami akan mengembangkan sayap, membuka cawangan-cawangan yang lebih besar ke tempat-tempat lain juga. Okey, jangan lupa support bisnes Puan ni. Okey, jangan lupa subscribe.